Belakang Balai Bomba Bandar Baru Kulai. Spot ni ramai orang tak tahu lagi. Kalau korang dari IOI Kulai sebelah kanan ni, dekat roundabout ni korang ambil straight. Sempang kiri yang nombor 3 ni korang masuk. Dekat sempang yang macam ni korang belok kanan. Ada 80 jenis pilihan lok-lok. Ada udang, sotong, ketam, pelbagai jenis sayuran dan juga berbolang. Dan diorang ada 12 jenis pilihan sos. Semuanya tu RM1.29 satu cucuk. Korang boleh pilih nak yang bergoreng ke ataupun yang berkuah. Yang bestnya, serbuk diorang pakai ni tak sama dengan yang lain tau. Kalau korang jumpa yang sama, jumpa madam kat sini. Tapi kalau korang nakkan makanan berat and korang paling berani, nasi goreng seafood petai pedas berapi ni untuk korang. Tapi kalau tak berapa nak berani tu, nasi goreng Cina yang pedas and tak pedas ni boleh je jadi pilihan korang. Tak cukup dengan tu, diorang ni pun ada nasi lemak juga tau. Semua menu nasi tu diorang guna beras basmati. Barulah barang premium. Tapi dalam 4 jenis pilihan air ni, kita orang pilih yang refreshing. Korang cari je Madam Lok Lok. Orang Kulai, Senai, korang kenal tak siapa owner kedai ni? Cuba komen sikit. Kita jamin sebut lok-lok yang ada dekat kedai kita takkan sama dengan tempat lain. Kalau sama, jumpa tempat lain, jumpa madam kat sini.